Ini sebagai Mikael Zainal untuk menyelesaikan segala-galanya. Saya tahu awak suka nama Mikael kan? Kenapa awak jaga fikir orang? Nak kain awak. Suka. Suka gaya awak. Refleksi. Macam contohnya saya cubit awak, apa reaction awak? Saya suka. Mana awak cubit saya? Saya cubit awak. Asal lepas ni. Dah ada selesaikan masalah ni. Kat TikTok dia dah cakap dah. Sebab dia pun nampak Cik Dina masuk semua benda. Cik bisnes Dina semua benda dan dia ada dalam tu. Ya betul, apa yang anda cakap tu betul. Oh, maksudnya awak dah banyak kongsi perkara dengan dia sebenarnya. Saya tak tahu. Saya kongsi pun tapi dia lupa juga macam tu. Ini masalahnya dia banyak selesaikan masalah awak lah. Yang paling penting perform dalam konten. Selalu bagi yang terbaik dalam konten. Kan apa yang saya tengok konten-konten awak, konten Dina dengan semua orang perform je. Okay, awak je kot rasa saya perform. Tak macam kekanda pun ada main itu. Budak kata-kata. Kenapa awak tak suka buruk dengan kekanda? He's a nice person. Mikael Terima kasih awak. Mikael sangat faham Siti Azharina.